Okay guys. Right, selamat malam. Okay, so hari ni kita ada X50. X50 baru ya, terbaru. Alright, so hari ni dia buat apa? Okay, so kita nak review pasal fog lamp, spotlight kecil. Spotlight kecil. Okay, owner komplain lampu ni kurang terang. Okay, dia ada kurang terang. Alright, sebenarnya I rasa lampu kanan dia ada problem sebab saya cuba nak adjust dia punya ketinggian. Okey, dia tak boleh. So I rasa kena hantar service center untuk check lah. Okey, so dia ada controlling level tapi tak boleh adjust. Kiri boleh naik, kanan tak boleh naik. That's why you nampak sini memang rendah gila. Tapi kiri terang, tinggi. Kanan tak boleh naik. Okey, so kita nak review fog lamp. So yang ni fog lamp dia. Okey, so kita panggil spotlight lah. Alright, kita panggil spotlight kecil. So kita nak review spotlight kecil ni. Okey, keterangan dia macam mana. Right, so kita duduk kat dalam. So kita ada pasang switch on off. Sebab lampu dalam sini tak boleh nak tutup. Okey, so basically yang ni, korang boleh nampak perbezaan tak? Yes, jauh beza kan. Okey, dan high beam dia. High beam dia. Alright, so yang ni kita akan pasang satu switch on off. So dia boleh suluh lagi padu guys. So sesiapa yang nak pasang spotlight kecil ni, alright, boleh WhatsApp saya. Okay, WhatsApp kat nombor telefon kat ni bio saya. Alright guys, sekian, terima kasih. One more thing, I lupa tunjuk yang leveling. Okay, dia ada adjuster leveling dia. Okay, so korang boleh nampak. Okay, ini I dah turunkan. Kalau tengok belah kiri, nampak. So I naikkan. So I rasa lampu belah kanan ada rosak. Dia macam tak boleh adjust. So kita kena bagi tahu customer lah. So dia check dekat service center. Alright guys, so jadi saya dah cuba setting lampu. Alright, so owner memang bagi tahu service center cakap tak boleh adjust manually. So owner dah cakap, okay, ini owner. Serius, owner dah cakap tak boleh adjust manually. Service center pun tak boleh. Sebab kita tengok memang terlalu rendah. Dan saya dah adjust manually. So dia jadi lebih jauh ya. Lebih jauh. Okay, dan kita ada controlling level kat sini. Controlling level kat sini. Alright, so korang boleh nampak boleh pergi lagi jauh. So lebih sekata. Alright, siapa yang ada masalah lampu problem sebelah kanan terlalu rendah macam video tadi tu, so kita cuba settlekan. Okay, so kita baru tak mungkin tak boleh adjust. Betul tak? So alright, so korang boleh nampak clear, loud and clear. Okay, tambah spotlight. Beza tak? Yes, high beam. Yes. Okay, cun. Alright guys, sekian, terima kasih. Ciao.